Berlaku menembak haiwan korban yang mengganas atau sukar dikawal adalah dibolehkan sekiranya dalam keadaan darurat dan bertujuan melemahkan haiwan berkenaan, bukan membunuhnya sebelum disembelih. Pakar Fiqh Fatwa Kontemporari Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim berkata, perkara itu bersandarkan hadis sahih berkaitan seekor unta liar yang dipanah sebelum ditangkap. Menurutnya, haiwan korban yang ditembak mestilah masih hidup dan segera disembelih mengikut syarak selepas berjaya dikawal. Beliau berkata jika haiwan itu mati sebelum sempat disembelih, statusnya bergantung kepada keadaan darurat dan perlu dirujuk kepada Jabatan Mufti Negeri. Katanya lagi, jika haiwan mati akibat kecuaian atau sengaja dibunuh tanpa sembelihan, ia tidak sah dijadikan korban. Kenyataan itu susulan video tular Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah menembak seekor lembu yang mengamuk ketika program korban perdana di Kuala Perlis. Menurut Abu Bakar, lembu berkenaan ditembak di bahagian kaki bagi mengelakkan mudarat kepada petugas sebelum disembelih seperti biasa.